Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya mau hari ni Pak Mun nak pergi cari kerang. Sebab dekat Dungung sekarang ni kerang tengah naik. Oh, penuh bira patah. Orang pun ramai duk kutip kerang. Kerang free je. Saya mau pergi kutip je. Kerang duk atas darat. Okey, jom. Siapa duk subscribe lagi, aja subscribe channel Pak Mun. Oh, ni sekarang ni dekat Dungung. Orang ramai macam pesta. Pak Mun lagi kutip bombok bakul dengan plastik je ni. Nak kutip sikit je. Sebab betulan nak balik Kuala Terengganu, kutip sikit. Pergi ke adik-beradik. Ni dia. Orang ramai. Air tengah pasang. Ni air pasang Baik cari kerang. Okey. Boleh tengok air ombak sampai ke atas ni. Ni kerang. Okey, jom kita kutip kerang. Baik dah basah. Banyak kerang? Banyak kutip kerang? Baik, kau kuat ombak. Wow, sungai. Baku lupa lunga. Pinjam ni jap boleh tak? Baku lupa lunga nak kau sikit ke? Itulah nak balik tak Kuala Terengganu jap. Senang. Senang sikit. Nak pakai kutip mana pilih dah ni. Tu tinggi Mari pagi adik selur lagi. Alu pun tak apa dah. Tu lah. Okey. Terpakai nutup kipas. Senang. Balik lagi pilih mula, buang mula kulit. Ada gas tak? Okey. Ni terima kasih banyak. Okey nak balik ambil gitu Mari dah ni. Lepas tu nak balik ke adik sikit. Boleh. Ada ni Yasin ada lagi. Main pilih kat air sikit. Boleh mula. Main mana ni? Kita duduk sini je. Tapi nak balik Kuala Terengganu jap. Tu adik tunjuk ada video ke dia tu nak sikit tu. Balik sikit. Macam ni kasin diri. Terima kasih banyak Okey ni padang lah ni sekejap turun kejap. Berapa minit je ni? 5 minit ke 10 minit boleh dah banyak ni nak benda lagi. Okey lah, saya Mun ni rasa Pak Mun ni lah trik kutip kerang hok paling cepat pun masa. Pinjang nutup kipas orang tu saat ni kau sekejap je 5 minit je rasa. Berhati banyak boleh. Tapi kena balik asing mula lah. Mana kulit, mana ada isi asing mula. Tapi alhamdulillah rezeki orang Dungung.
Sebab ni hari kedua dah ni. Hari pertama pun banyak kerang. Hari kedua pun banyak juga kerang. Dan Alhamdulillah ni. Saya kalau tengok video ni, kalau tengok dekat live ke mana ke ada kerang ya petik. Memang banyak. Siap Pomo nak ditas jalan ya. Letih Pomo lagi ni. Dekat Patah Sura. Dia dekat Patah Sura. Patah Sura Dungu. Okey, lagi. Okey. Okay. Boleh dah. Padah. Okey, siapa dah subscribe lagi channel Pomo Just support subscribe sekali. Oh, letih. Okey, Pomo balik dah. Esok mungkin Pomo turun pula kot cari kerang. Aku ada santai nak pergi saja je. Okey, assalamualaikum.